Okay, your appearance. Tadi you ada sebut your facts tu. What happened actually? Time kat Emirates saya tak ada kan. Tak ada. I ada sakit kulit, nama dia vitiligo. Ada orang kat luar sana cakap muka kurap, muka semua benda ni. It's okay bro, aku gang muka kurap, no problem. Tapi saya ada sakit kulit, nama dia vitiligo. Vitiligo Macam ni mana adalah pigmentation dekat kulit tu, dia rosak or something. Dia tak nak melanin dekat kulit tu problem. So apa yang nampak dekat muka I ni sikit je tau, tapi sebenarnya satu badan I ada. Oh ya ke? Macam Michael Jackson. Tapi bila yang jadinya? I rasa 4 tahun lepas lah, 4 years ago. Sebelum you buat YouTube channel semua Sebelum ni? I buat YouTube. Okay. Ya, tapi time I kena vitiligo tu 6 bulan I tak post apa-apa. Of course, sebab dia macam sebab you sebelum ni okay, tak ada apa-apa. And then how does it affect your mental health waktu tu? It affected me a lot. I ingat Sebab I malu nak keluar kan? malu nak keluar, malu nak jumpa kawan, tak nak ambil apa-apa gambar, segan. Yes. Tapi I rasa lepas 8-9 bulan I realise kenapa I kisah sangat apa orang fikir. Agak lama juga masa lama juga. untuk you ambil ni. Untuk Okay, move forward first of all dia naik kat muka. Naik kat hidung. Kat hidung. Lepas tu masa tu you ingat nothing ke? I ingat panau. Oh, you ingat panau. I ingat Lepas panau. tu you start buat research ke? You ask Tak, orang I ke guna macam ubat mana? panau tak hilang. Lepas tu Okay. pergi dekat mata pula, bawah mata, Oh, dia naik tepi-tepi mata. sikit-sikit apa semua tu. So Lepas tu kat bibir. macam mana you start tahu itu adalah Pergi doktor. You pergi doktor. Pergi skin specialist. Dia cakap, oh ini vitiligo ni. Okay. I'm like, alamak. Macam Michael Jackson. And it's going to get worse. It's not going to get better. It's going to get worse. So you duduk kat rumah. Masa tu adakah waktu tu you buat Grab ke you dekat company tu? Time tu I dekat company tu. So masa tu you pergi kerja macam mana? Pergi je lah. Pergi just because I have to kerja. Faham. But I And don't then like you buat it. marketing, right? About sales. And you have to meet people Sales, with that yeah. condition. Yeah. So it must be very macam stressful. Yeah. But I jenis tak tunjuk. I mesti I balik rumah baru sedih kat So office maksudnya tu. dekat luar you tunjuk you okay and stuff. Balik rumah baru you sedih. Balik rumah semua menangis tu. juga. I rasa bila masa baru kena tu menangis juga. Ada few times saya menangis. You boleh advise tak sesiapa yang macam